Menurutnya, selain Jolo, Farhaj Wafa Salvador, ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Farhaj Wafa Salvador Rizal Mubarak. Saya ingat tidak ada yang tak kenal Farhaj lah. Dan kalau tidak kerana pengaruhnya itu kuat, maka dia tak timbul lah isu Farhaj kan. Jadi Datuk Seri Anwar secara rasminya Farhaj ni ialah bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar. Kita tidak boleh ada keadaan yang mana pimpinan utama parti yang berjawatan itu is seen to be less influential than a hidden hand. Terutamanya kalau the hidden hand itu dilihat sebagai orang kata penjaga tol atau yang boleh bagi akses pada ketika itu Datuk Seri Anwar sebagai Prime Minister in waiting lah. Jadi perkara itu memang telah dibawa sebelum ini lah. Whatever he says, no matter how ridiculous it sounds, orang memahati bahawa actually kalau dia cakap 10, 8 dia dapat. Daripada keputusan itu akhirnya akan dapat. Saya bagi contoh pemilihan PKR lah. Keputusan awalnya itu ialah tidak ada pemilihan kerana kita nak mengekalkan kestabilan dalam parti dan fokus kepada pilihan raya. Tapi selepas keputusan itu telah dibuat kan, then you start listening to the chattering. Dan chatter ni you tahu yang bercakap ini contohnya ini budak Farhaj, ini budak Ramanan, ini sama kan. Dan saya sebagai timbalan presiden, keputusan parti dah buat, kita akan proceed lah kan. Tapi true enough, the next one or two mesyuarat itu dan perkara itu dibawa balik. Dan finally dia berlaku seperti apa yang dikatakan. Ada yang dikatakan. Malaysia telah berubah lah, maksudnya we got our fingers burned dengan cerita Jolo ni. Jadi mana-mana parti, bukan saja PKR pun, adalah lebih berhati-hati sekarang kalau ada watak yang dilihat sebagai Rasputin ni. Kan? Jadi nak kata sampai ke satu peringkat yang mana ada satu lagi Jolo, I think only time can tell. Because I think akan terus ada, bukan saya saja daripada PKR, tapi parti-parti lain pun kalau dia tengok macam ada fenomena hidden hands, tangan tersembunyi ni kan, orang kan mula bersuara. Tetapi lah, I don't think kita nak biarkan even a quarter of Jolo kan. Kan. So the question of whether akan jadi Jolo ke tidak, I think anything that allows undue influence by unaccountable or unelected personality yang dilihat ataupun yang memaklumkan to the world that I have such an influence, that is something yang kita betul-betul nak kena hindarkan. Yang ini yang my appeal to Anwar Ibrahim. Do not take the same route dengan mudah. Saya tak ada kena-mengena, dia bekas setiausaha politik saya, yang itu dia sebab business partner dia begini. Because we've gone through that route before. Kalau jadi apa-apa dan terbukti di kemudian hari, dan sebenarnya saya rasa yang terpaksa menanggung beban itu adalah Anwar Ibrahim dan PKR sendiri, which is a pity.